Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PKK tahun 2024 dah keluar. Saya ingin mengucapkan tahniah Dan syabas buat anak-anak calon UPKK tahun 2024. UPKK tahun 2024 ni first time pakai format baru dengan silibus baru. Saya nak anda tahu, anda semua hebat. Keputusan yang kalian dapat, ketahuilah anak-anak, yang terpenting adalah usaha dan komitmen yang telah anda tunjukkan. Bunda ingin melahirkan rasa terharu, rasa bangga dengan anak-anak bunda di Darul Kalam di atas usaha yang telah dilakukan dengan format baru, dengan usaha-usaha daripada anak-anak bonda. Mereka berjaya akhirnya dengan keputusan yang cemerlang. Terima kasih kepada semua mu'alim-mu'alimah, terutama sekali yang mengajar subjek UPKK. Kepada mu'alimah dan mu'alim yang bertungkus lumus mengajar, bonda ucapkan terima kasih. Hanya Allah saja yang membalas segala budi baik kalian dalam mendidik anak-anak di Darul Kalam. Terima kasih banyak-banyak kepada ibu bapa, kepada ahli keluarga calon-calon PPK ni. Terima kasih kerana percayakan kami, pihak sekolah, kami, mu'alim-mu'alimah, dan tahniah juga atas usaha ibu bapa dan keluarga semua. Terima kasih yang tak terhingga juga, yang tidak terucap juga saya sampaikan kepada semua ibu bapa yang telah sama-sama memberikan kerjasama, sokongan dan dorongan kepada anak-anak. Hampir keseluruhan pelajar kita mendapat kejayaan di dalam UPKK. Atas awak punya usaha, atas awak punya result hari ni, tak kisahlah result tu okey ke tak okey ke, yang penting awak dah usaha sebaik mungkin. Jadikan keputusan hari ini sebagai permulaan untuk anda hadapi kejayaan yang lebih besar. Anugerah